Anda sayangkan enjin anda? Ketahui 5 tips penjagaan enjin wajib, kreatif dan mudah selepas ini. Salam sejahtera, bertemu lagi kita dalam episod kedua tips jaga kereta. Hari ini kita akan menengok 5 tips penjagaan enjin yang senang, wajib dan perlu dilakukan. Enjin ibarat nadi sesebuah kereta dan jika tidak dijaga akan menyebabkan kerosakan yang teruk seperti di dalam gambar ini. RM4,000 untuk membaiki kerosakan. Jadi, janganlah anda menjadi mangsa dan kita pelajari 5 tips menjaga enjin. Jom! Okey, tips yang pertama, panaskan enjin sebelum jalan. Maksud saya, apabila anda telah menghidupkan enjin kereta, biarkan dalam lebih kurang 5 minit sebelum anda mula memandu. Ini adalah supaya minyak pelincir dapat sampai ke semua bahagian enjin dan menyalut semua bahagian enjin sebelum anda memulakan pemanduan. Tip yang kedua, gunakan minyak pelincir yang berkualiti dan bersesuaian. Minyak pelincir yang betul akan memastikan prestasi enjin pada tahap yang optimum. Untuk kereta baru, saya cadangkan anda menggunakan minyak 5W30 atau 10W40. Untuk kereta yang lebih tua, anda boleh guna minyak 15W40. Selain itu, gunakan minyak pelincir yang mempunyai teknologi lebihan seperti Magnatec yang akan melindungi enjin anda daripada kerosakan. Tip yang ketiga, pastikan radiator dan tangki kereta anda mempunyai air dan coolant yang mencukupi. Radiator memerlukan air dan coolant yang mencukupi untuk menyejukkan enjin. Jadi pastikan anda sentiasa memeriksa tangki radiator anda. Tips yang keempat, periksa takat minyak pelincir enjin anda selalu. Kekurangan minyak pelincir boleh menyebabkan cala pada bahagian dalam enjin dan membawa kepada kerosakan. Saya cadangkan anda memeriksa takat minyak pelincir anda setiap minggu. Akhir sekali, tip yang kelima, jangan melengah-lengahkan servis. Sentiasa rujuk jadual servis pada kereta anda. Jika sudah sampai masanya, janganlah berlengah. Cepat-cepat hantar ke workshop untuk maintenance. Minyak pelincir dan air filter yang kotor boleh menyebabkan kereta yang anda sayangi itu rosak. Jadi, janganlah buang masa. Terus hantar untuk servis. Okey, itu saja yang saya dapat kongsikan untuk hari ini. Jika anda inginkan lebih banyak tips jaga kereta, anda boleh klik pada link yang disediakan di bawah ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi pada episod seterusnya.